اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar diberikan kepada kami kefahaman para Nabi, daya hafalan para Rasul dan ilhamnya para malaikat al-muqarrabin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah tidak bagi tahu dalam Quran apakah amalan yang Allah suka, kita tidak akan tahu apakah amalan yang disukai oleh Allah. Betul tak? Begitu juga kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bagi tahu apakah amalan yang Allah suka bila hamba itu lakukan, nescaya kita juga tidak akan tahu apakah amalan yang disukai oleh Allah. Sumbernya dua. Dalil Quran, dalil hadis. Maka kalau kita kumpulkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, temanya berkaitan tentang amalan yang Allah suka, maka kita akan mendapati berdasarkan dalil yang jelas dan sabit, adalah beberapa amalan yang Allah sebut ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam ceritakan dia suka kepada amalan itu. Tak banyak tuan-tuan, tak banyak. Yang Allah sebut secara jelas, baginda ceritakan secara jelas. Tak banyak. Apa contohnya amalan yang baginda sebut Allah suka? Antaranya orang yang zuhud. Itu disebut dalam hadis. Orang yang zuhud. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahbani Allah wa ahbani an-nas. Wahai Rasulullah, boleh tak tunjukkan pada saya satu amalan, kalau saya buat, manusia suka pada saya, Allah juga suka pada saya. Baginda pun jawab, idhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kamu bersikap zuhudlah terhadap dunia, Allah akan suka pada kamu. Dan kamu bersikap zuhudlah dengan manusia, manusia akan suka pada kamu. Apa lagi contoh amalan yang Allah suka baginda ceritakan? Antaranya disebutkan dalam hadis, amalan yang Allah suka adalah orang yang melakukan kebaikan secara konsisten walaupun sedikit, istiqamah. Allah suka pada orang yang istiqamah.